Selepas meraih kemenangan meyakinkan dalam perlawanan pembukaan, pasukan Malaysia B19 kini menyasarkan mata penuh kedua mereka menentang Brunei Darussalam pada Jumaat ini. Skuad Harimau Malaya Muda dijadualkan menentang negara jiran Brunei Darussalam pada Jumaat ini dalam perlawanan kedua kejohanan AFF B19 2026. Malaysia hadir ke perlawanan ini dengan keyakinan tinggi selepas menewaskan Singapura 3-0 dalam perlawanan pembukaan mereka. Kemenangan itu diraih hasil pertahanan disiplin dan serangan tajam yang meletakkan Malaysia berada di tangga kedua di bawah Thailand di kumpulan B. Jurulatih Malaysia itu dijangka mengarahkan pemainnya untuk bermain secara agresif sejak minit awal. Memandangkan Brunei Darussalam baru-baru ini mengalami kekalahan teruk 9-0 kepada Thailand, Malaysia mempunyai peluang besar untuk menjaringkan banyak gol untuk memperbaiki perbezaan gol mereka. Satu faktor penting yang boleh menentukan kedudukan akhir mereka untuk memastikan tempat ke separuh akhir.